Sebab kau orang tak tahu macam mana penderitaan tentera, kesusahan tentera. Yang berkhidmat 18 tahun itu, mereka tu tak dapat pencen. Kamu 5 tahun dah dapat pencen. Macam-macam pula tu pencen. Bukan sikit-sikit pula. Tapi berapa banyak anggota-anggota tentera sekarang dalam kesulitan. Orang politik sekarang ni bukan sekat gila, sampai gila babi, tuan-tuan. Mana tak gila babi? Tentera boleh dimaki, tentera boleh hina, tentera. Cilaka punya orang politik sekarang, haram jadah punya tentera. Kamu tahu tak tugas tentera? Penderitaan anggota-anggota tentera, anak isteri, kesusahan dan kepayahan masa mereka berkhidmat. Apa kamu tahu tak bidang tugas tentera? Tentera tak main politik. Kamu berkempen, bertembung politik, maki sama-sama, kamu makilah. Kenapa sampai nak melibatkan kami pula? Kami bukan suruh menghargai perjuangan kami, tapi tak usahlah melibatkan diri kami dalam politik. Tentera tak boleh berpolitik. Kamu hantam macam mana pun kami tak boleh jawab. Malaikat dah bersara macam aku ni, bolehlah. Kami tak boleh. Sebab tu jangan sewenang-wenang kamu nak menghina, nak mencaci, nak merendahkan tentera. Kami tak minta dihargai. Memang pun kami minta bertahun-tahun penyelarasan pencen. Kau orang tak layan pun. Tak layan pun. Sebab kau orang tak tahu macam mana penderitaan tentera, kesusahan tentera. Yang berkhidmat 18 tahun itu, mereka tu tak dapat pencen. Kamu 5 tahun dah dapat pencen. Macam-macam pula tu pencen. Bukan sikit-sikit pula. Tapi berapa banyak anggota-anggota tentera sekarang dalam kesulitan, dalam kesusahan. Kamu tahu tak? Menangis air mata mereka mengenangkan pengorban mereka kepada negara. Selama 15 tahun, selama 21 tahun. Mereka menjaga sempadan, tugas tentera ni menjaga sempadan supaya jangan diceroboh. Itu yang membuatkan kamu cari makan, kekayaan, sebab kamu tak perasan. Sebab bodoh. Bodoh. Kami tak merasakan, kami di dalam hutan sana, kesusahan dan kepayahan kami, meninggalkan anak isteri. Ramai yang terbunuh, yang cedera. Tapi kamu buat ucapan sewenang-wenang saja. Apa kena mengena dengan kami? Kami tak masuk pun pilihan raya ni. Kami tak masuk pun. Kalau tentera tu bertanding di sana, bolehlah. Tapi yang bertanding sama-sama yang gila babi sama kamu je. Sedih, tuan-tuan. Kami bukan nak dipuji, bukan nak disanjung, tidak. Tapi janganlah menghina, janganlah mencaci. Tolonglah orang politik ni. Kamu jangan jadi politik. Jadilah politik yang matang. Jangan jadi berpolitik, jadi gila babi, tuan-tuan. Tak tahu arah tuju. Siapa yang perlu kamu hadapi? Tiada hadapi.
Terkejut aku. Terkejut sebab kami tidak boleh jawab. Tak boleh jawab. Susahlah. Kamu tak tahu perasaan kami, kesusahan kami, penderitaan kami. Selama berkhidmat 18 tahun, langsung tak dapat pencen. 18 tahun, kamu 5 tahun duk darah pencen. Mereka 18 tahun tak dapat pencen. Mereka ni yang berkhidmat 21 tahun saja yang bagi pencen. Itu pun kita minta penyelarasan gaji. Banyak helah, pusing sana pusing sini. Kamu tak sedar kesenangan, kekayaan kamu kaut, keselesaan disebab kamilah yang meredahkan hutan belantara, menghalau musuh-musuh negara. Ni haram jadah orang politik ni. Cilaka punya. Cukuplah. Kamu main politik bertembur sama-sama kamu. Kamu nak tibai macam mana, nak hantam sama, itu kami tak masuk campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.